Tuan-puan, perasan tak kenapa tiba-tiba makin banyak bank berlumba-lumba nak jual emas digital? Sebab bank tahu rakyat Malaysia sekarang ni tuan-puan makin celik kewangan. Ramai yang dah sedar nilai duit makin jatuh dan mereka pilih emas untuk lindungi kuasa beli. Tapi bila ramai orang beli emas, duit keluar daripada bank. Dan bila deposit bank berkurangan, ia jadi masalah besar. Bank rugi apa? Mereka hilang sumber utama untuk jalankan bisnes, iaitu pinjaman dan hutang. Kurang deposit maksudnya susah salur pinjaman, keuntungan bank akan merosot. Sebab itu, bank perkenalkan akaun emas digital untuk tarik balik duit pelanggan masuk semula ke dalam sistem mereka. Kita ingat kita dah beli emas, tapi sebenarnya kita cuma beli angka atas skrin, bukan emas fizikal. Secara tak sedar kita fikir kita dah simpan aset, padahal duit kita masih terperangkap lagi dalam kitaran sistem kewangan yang sama. Kalau betul-betul nak lindungi nilai, bebaskan duit kita daripada sistem dan kita nak pegang kekayaan dalam tangan sendiri, pilihlah emas fizikal, ya, bukan nombor dalam aplikasi. Dengan public gold tuan-puan, ya, beli emas dapat emas betul, ya, boleh pegang, boleh simpan dan yang penting boleh wariskan. Kalau belum ada akaun Gap, ya, boleh klik link saya di bio. Pendaftaran percuma sahaja. So, mulakan hari ini, esok kita akan ucapkan terima kasih pada diri sendiri.